kata Huzaifah bin Yaman, perkara yang paling awal hilang daripada umat ini ialah khusyuk dalam solat. Tengok tak? Perkara yang paling awal yang hilang daripada umat ini ialah khusyuk di dalam solat. Manakala perkara yang akhir hilang daripada umat ini, ni nak kiamat dah lah, iaitu ni Nabi kita ayat ni, iaitu solat tu sendiri. Jadi perkara yang paling awal pun yang hilang pada umat Muhammad, kerana iman mereka semakin lama semakin tipis, walaupun di peringkat awal, yang mana iman ini turun naik. Sebagaimana kadang-kadang kita khusyuk, kadang-kadang kita tak khusyuk. Sebenarnya ia melibatkan iman kita yang turun naik. Jadi perkara mula-mula hilang daripada orang Islam ialah khusyuk dalam solat. Manakala perkara yang terakhir yang akan hilang pada umat ini menunjukkan akan datangnya hari kiamat, iaitu solat. Yang mana orang-orang Islam pada waktu itu, iaitu apabila dekatnya hari kiamat, mereka sudah tidak melaksanakan solat lagi. Mereka tidak melakukan solat lagi. Bukan maksud khusyuk di sini, bukan hilang khusyuk, bukan semaya, bukan semaya tak khusyuk. Solat tu sendiri tak ada dah. Perkara di akhir zaman. Sebagaimana apa yang kita dapat lihat hari ni. Akhir zaman dah kita ni. Walaupun maksud akhir zaman ni lama juga masa dia. Tapi antara tanda-tanda awalnya ialah orang tidak melakukan lagi solat, malah sedikit sahaja. Jadi Ustazah teringat dalam satu kajian lama dah. Ustazah rasa kajian ni mungkin 20 tahun lepas lagi. Jadi dibuat oleh Dr. Fadilah Kamsah. Masa tu dia tengah top dia pakar motivasi dah. Dia kata dia buat kajian di sekolah menengah, 78% budak tak semaya. Bayangkan pada waktu itu 20 tahun lepas, mungkin pada tahun 2020 itulah, lebih kurang gitulah, ataupun tahun 2010, tahun 2010, dah ni 2025, lebih kurang 15 tahun yang lalu lah, lebih kurang itulah. Masa tu dia sebut angka statistik yang dia dapatkan pada kajian dia, 78% budak sekolah menengah tidak solat.